Basuh tangan. Oh, kencing ke? Oh, kencing ke? Bukan sudu ke? Alright guys, so welcome back to my channel. Ini dah, I tak sempat nak rekod hari pertama as usual sebab we are busy to jual our package from Supa. So I can show my bukan hari ni adalah hari yang kedua kita masih berlangsung mata fair lagi dekat Intek. I nak siap-siap dulu, so jumpa kejap lagi, bye. Ni, tengok. Tengok sini. Apa balik dah. Boleh. Nasib. Selamat berjuang. Jom. 50 bags. 50 eh? Alright guys, hi, so welcome back to my channel. So hari ni kita nak pergi all the way ke JB untuk mata fair dekat sana. Sekarang dah pukul 6-8 minit and baru habis kerja tadi, so kita nak pergi ke JB dan kita start mata fair esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad. So kita kat saya 3 hari. Dan itu saja, so baru minggu lepas baru je habis mata fair dekat KL. So kali ni kita akan ke JB pula dekat Austin. So itu saja, saya jumpa korang dekat sana. Bye. Kasut dekat dalam paper bag. Paper bag. Oh, hari pertama. ini dia kaki ni kan. So dia dekat mana ni? Austin. Bukan, ni nama daerah ni. Mount Austin, Johor Bahru. JB lah. Saya kena mention lah Mount Austin tu orang tahu. Mount Austin. Mount Gunung Mount. Hai, so kita dekat Austin. Wow. CIC. Kita tengok lah apa yang ada kat sini.
Matafel JB. Kita first time kan? First time Matafel JB. Kita first time kat sini. Oh, ada macam ada taman ni lah kat sana. Macam ada gelongsor. Ada, alah, ada orang. Pas. Oh, tak ada benda kita tak boleh masuk. So, kita dah sampai dekat booth kita. So, I tunjuk booth booth Suka Kumbara. Okay. So, inilah booth kita macam ni. Alamak, sebenarnya ni, okay. So, inilah booth kita macam ni. Kecil je, dia tak macam Meetup hari tu. Mata JB. Saya banyak travel. Sekarang dah pukul 4.16. So kita break sekejap. Minum kopi lah. Saya rasa senang minum kopi. Boleh tak tolong carikan I kopi yang Sebenarnya dapat coffee bean. Tak tahu lah. Oh, tengok sejuknya. Sini ada apa? Tengok wanginya. Macam ada ni mesti. Sini ada apa? Oh, ni masuk sini. Oh, okey. Tak, sekarang ni nak cari kopi. Saya dekat depan tu ada kopi lah. Dekat depan sana. Tak bolehlah hidup tanpa kopi. One day must have coffee right now. Sini ada Chloe Butterful. Kedai kopi ke? And cheese. Oh, lihat. Oh. Okay, korang tengok ni. Apa beza ada ni. Orang jual kopi Benda sama tapi dalam cup. Tapi kalau dalam Jaya Grocer, of course mahal RM7. Ini ada kucing ni. So saya kena bayar RM299. Awak lah yang kena bayar. Wyndham Garden RM299. saya tak cakap pun. Nak hotel ke? Cakap dekat kabel. Tapi hari ni hari Jumaat, so tak ramai lagi. So mungkin hari esok atau Ahad baru ramai. Oh, ni lah taman tema dia. Tengok. Cepatlah pusing. Oh, nak bayar ke? Saya nak pergi Kuantan. Tempat saya pernah healing dulu. Saya pergi. Ambil kalau lelaki. Balik hari. Ini 13 hari bulan. Tengoklah lelaki aku, dia nak pilih package tapi kena tengok date dulu. Terangkanlah terang. Satu, dua, tiga. Adik. Adik, mana atas? Adik. Guys, so kita baru habis solat. So tengah masuk balik. Tadi dah solat jamak, solat asar. So untuk masuk balik. Kalau baju anak. Aduh. Kalau Bibi menang memang malu lah korang.
Sikit lagi. Yo. Kau dengar. Hour later. So hari ni hari kedua. Apa rabuk macam bulu baring? Nak pergi breakfast dulu kan? Breakfast kat mana? Breakfast kat mulut. Sekarang kita nak ke Watson. Beli skincare. Kita nak beli skincare dulu, beli makeup. Ini mahal lah. Sini dalam 89. Yang Torrington punya. Sekejap, tengok dulu. Dah sampai ke Austin Convention Center untuk hari kedua. So, marilah kita berjuang lagi untuk dapatkan commission. Oh, panas dah. Penat Tadi makan kalori, makan banyak, tambah kalori. Buang kalori lagi. Oh, sampai. Sebab yang ni package dah 3,000 tau. So, boleh makan. Itu dekat tak tu? Dekat tak dengan laut? Alright, hi. So, hari ni adalah hari ketiga, which is last day here. Dan hari ketiga ni kita nak pakai shawl biasa-biasa je. Jadi kita, alamak nak bersih. Pakai tisu. So, jumpa je lagi lah korang. Bye. Jadi kita nak makan dulu breakfast. Lepas tu baru ke Austin. Okay, itu je. Bye guys. Last day in Austin. Last day in Mata Fair in Austin. So hopefully dapatlah hari ni banyak customer. Amin amin. Dapat close banyak-banyak. Oh, hari ni semua tak berapa sihat, demam. So tak tahu lah, tengoklah macam mana. It's a wrap. Dah habis dah. So kita dah habis Mata Fair di Johor. Oh my god, dah gelap lah. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Cuma hari ni
Saya tak berapa sihat. Pagi tadi demam. So bila demam tak ada energy sangat nak buat sales hari ni. Tapi tak apa, alhamdulillah semalam kita dah close sales banyak dengan Jumaat. Okay lah, kita nak kita dulu. Bye. Nak pergi makan dulu. Iskandar Marwah. So kita nak makan dulu nasi kandar. Saya dah kenyang tapi tak ada selera sangat nak makan. Right, so hari ni hari keempat di Johor, Austin. So this is my outfit kita. So dia pakai crop top from Gio. I beli kat Osaka dia tu, comel. And setelah tu dah I pakai yang macam ni. And my makeup look hari ni, makeup look kita makeup look simple je. It's very simple tapi cantik. Macam yes. Okay, so kita dah nak siap-siap check out. Lepas tu terus pergi ke Keluang dulu and baru gerak ke KL. So stay tune. Saya nak makan jap lapar lah. Okay, jumpa korang nanti. Bye. Nasi kukus. Ais latte ni nak minum kopi. Lepas makan nasi lemak je nak minum kopi. Gula belum letak? Sorry? Gula, sugar syrup. Oh, thank you. Cantik weh kafe dekat sini. Lama. Tengok kafe dia punya video apa tengok kafe. Sekarang kita dekat R&R. Nak solat sekejap. Nak makan. Lapar. Bismillah. Sedap. Mungkin sebab lapar. Laki-laki semua pergi solat.